This film adalah filem yang terbaik setakat ni untuk tahun 2025 dan juga might be the best film of the year tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Zaid channel. Okay guys, hari ni aku nak buat satu movie review video untuk filem F1 The Movie. Jom. Tapi sebelum tu aku nak rakamkan aku punya penghargaan kepada TGV Cinemas kerana telah memberikan aku this mini poster of the movie. Dia macam hologram sikit, nampak cantik. Dan juga dia bagi satu complimentary tiket untuk Evoke Karting, go-kart lah. So thank you TGV Cinema. F1 adalah satu filem sports action drama yang telah diarahkan oleh Joseph Kosinski dan diterbitkan bersama dengan Jerry Bruckheimer dan juga Lewis Hamilton. So dari segi pengarahan, penerbitan, memang filem ni dihasilkan oleh nama-nama besar lah, termasuk juga daripada dunia F1 tu sendiri. Filem ni kan dia banyak tick aku punya preference tau, dari segi jalan cerita, dari segi action, sinematografi, barisan pelakon dan juga dia punya soundtrack. Aku sangat suka tengok filem ni sampai aku boleh katakan dengan yakin lah that this film adalah filem yang terbaik setakat ni untuk tahun 2025 dan juga might be the best film of the year tau. Filem ni mengisahkan tentang Sonny Hayes, lakonan Brad Pitt, yang merupakan seorang veteran pemandu kompetitif lah. Dia banyak pernah menjadi pemandu untuk pelbagai jenis perlumbaan F1, Daytona, macam-macam lagi lah. So dia sekarang dah bersara sebab dia terlibat dalam satu kemalangan lah masa dia muda. So dia terpaksa bersara awal. Hayes telah didampingi oleh dia punya bekas rakan driver Formula 1 dan juga rakan dia sendiri, iaitu Ruben, lakonan Javier Bardem, yang dia ni pun sebenarnya adalah sebuah pemilik pasukan tim F1 lah. So dia invite Sonny Hayes ni untuk join dia punya tim sebagai pemandu nombor 2 dan dengan harapan untuk Sonny Hayes ni dapat membantu tim dia untuk bukan saja collect point tapi juga eventually menang pole position lah dalam F1. Apa yang menarik bagi aku pasal filem ni adalah filem ni tajuk dia F1 dan cerita ni memang kisah ataupun dia punya story semua memang fokus on F1. Memang cerita pasal F1. Yes, tadi aku cakap dia kisah tentang Sonny Hayes kan. So Sonny Hayes ni punya cerita, punya drama dia dengan Ruben ni pun semua, dia adalah backstory untuk kisah F1 ni. Pada kebiasaannya typical cerita elemen drama tu akan jadi the main theme, the main storyline of the film, di mana latar belakang dia adalah F1. Tapi cerita ni terbalik. F1 tu kat depan dan backstory dia adalah Sonny Hayes punya cerita tadi. Itu yang bagi aku something yang menarik untuk filem ni. The main storyline filem ni, macam aku cakap tadi, adalah the F1 tu. Dia mendedahkan kita pasal dunia sebenar F1 tau. Dari segi tekanan yang dihadapi oleh pelumba, pembangunan jentera F1 tu sendiri, dari segi design, dari teknologi, dia punya training, dan juga permainan politik di antara pemilik pasukan F1 ni. Dan yang paling best sekali adalah strategi pemandu ketika berada di atas lita. Macam-macam cara dia guna sebenarnya. Aku tak tahu pun benda tu boleh digunakan. So dalam cerita ni dia tunjuk sebenarnya strategi bukan saja kau masuk pit, kau keluar pit bila kau nak masuk pit, tapi dia lebih daripada tu. Cara kau corner, cara kau even bermain dengan the rule of the racing F1, semua dia akan tunjuk dalam filem ni, and that is what very interesting about this movie. Filem ni kan
everything about this movie is real. Apa maksud aku real? Nama pemandu, nama betul. Nama tim, nama betul. Tim Ferrari, tim Mercedes, you know. Lepas tu dia punya lita yang, dia punya track lita semua nama betul. The production team even goes further. Dia orang daftarkan satu tim, bukan the real team lah. Dia pergi F1, dia daftar satu tim supaya dia boleh berada dalam season F1 ni daripada mula sampai habis, supaya memudahkan penggambaran. Dan juga bila dia dah daftar ni, dia membolehkan Brad Pitt untuk berada di starting grid dalam kereta F1 yang sebenar tau. So aku appreciate that this production, dia punya pengarah, dia punya penerbit semua go through a great length lah untuk memastikan that filem ni dia menunjukkan sesuatu yang perkenaan F1 dari sudut benar, bukannya dari sudut fiction. Even Lewis Hamilton pun kata dia cuba sedaya upaya untuk membawa the real experience of F1 through this movie. That says a lot about this movie though. Dari segi cinematography, color grading filem ni adalah sedikit sejuk dan juga dark, which is bagi aku it works because dia membuatkan scene berlumba tu nampak lebih menonjol dan nampak lebih realistik, dan pada masa yang sama dia memudahkan untuk mata kita untuk enjoy the racing punya scene tau. That one aku appreciate sangat. Another thing is the camera angle. Okay, as expected memang cerita ni F1, aku dah jangka dah dia akan tunjuk camera angle dari segi sudut mata pandang driver dan juga close up tentang kereta F1 tu. Tapi dia bukan saja buat close up tau, dia buat macam 360 punya kamera tau. Macam okay, scene tu daripada depan tiba-tiba dia pusing gambar driver, macam 360 action camera tu kita tengok. Tapi dia punya cara dia buat dalam filem ni memang nampak cantik. Dan juga bila dia buat dari sudut POV pemandu tu, nampak realistik gila kan. Aku nampak seolah macam kita berada dalam cockpit jentera tu. Sama lah macam kalau aku nak bayangkan, sama macam kita main game F1 dalam simulation tu. Another strong point about this movie adalah dia punya music. Now, aku jarang bukan appreciate, aku jarang touch on the music because aku tak kisah sangat pasal soundtrack any movie. Tapi to me, soundtrack of this movie memainkan peranan yang penting. Sebab setiap scene berlumba dia ada dia own punya song dedicated for that scene, yang mana tanpa music tu scene tu tak jadi. Dan juga lagu yang dia paparkan untuk setiap scene tu memang sedap, memang menaikkan jenis lagu yang menaikkan semangat tau. Dia punya lagu-lagu yang dia pakai, aku rasa macam gabungan lagu Avicii, lagu Alan Walker, lagu-lagu Daft Punk, yang mana kalau dari genre dia adalah lagu-lagu dance electronic, macam lagu-lagu DJ remix rave macam tu. Wah, memang sedap. Brad Pitt, I can tell you is the right guy for this role lah. Memang dia as usual, dia berjaya membawa watak yang diberikan kepada dia. Kau bagilah watak apa, dia ni memang boleh buat. Dan untuk kali ni aku boleh percaya tau yang dia seorang pemandu F1. Sebab lakon ni sangat-sangatlah menjadi dan sangat-sangat real. Dan juga dia punya pelakon sokongan, dia bukan pelakon sokongan, dia punya co-star lah, iaitu Damson Idris nama dia. Dia ni seorang pelakon British. Dia tak terkenal sangat lah, aku tak kenal dia sangat lah, tapi banyak juga filem yang dia berlakon aku tengok. Dan dia adalah supposedly the main driver untuk team F1 tu. Tapi dari segi movie, the main actor adalah Brad Pitt lah, of course. Dan gabungan diorang dua ni memang best guys. Really orang kata apa, bila aku tengok lakonan diorang ni, dia menaikkan semangat tau. Dia menaikkan semangat aku, campur lagi dengan dia punya soundtrack music, dengan dia punya racing punya
action scene tu membuatkan aku sentiasa berdebar-debar tau. Setiap kali ada racing ni, ada scene race, aku rasa berdebar tau, sebab aku takut ada accident. That realistic tu. Dan that one aku enjoy very much. Overall aku boleh katakan filem ni dia exceed lah aku punya expectation. Well, sebenarnya aku tak ada letak high expectation pun untuk filem ni, sebab aku berpendapat filem ni is just another stereotype punya movie. Tapi bila aku tengok cerita ni daripada mula sampailah pertengahan, sampailah habis, it really blow my mind tau. Aku macam terkejut gila, aku tu boleh enjoy tengok filem ni. Aku bukanlah peminat F1, tapi bila aku tengok cerita ni, aku dah minat dah F1. Kau tahu tak? That movie ni sangat-sangat bagus sampai dia membuat aku rasa begitu. So dengan itu aku bagi rating filem ni 9/10. Okay guys, itu tadi aku punya movie review video untuk filem F1. Seperti biasa, kalau korang suka aku punya video ni, sila tekan butang like, share video ni dengan kawan-kawan korang, dan bagi mereka yang belum subscribe, sudi-sudi dah untuk subscribe ke DZZ Channel. Sehingga kita berjumpa lagi di video review seterusnya. Assalamualaikum.